Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kembali bersama dengan saya pada hari ini. So, hari ini 26 hari bulan 5 2025. Seperti biasa kalender ekonomi yang terdapat pada hari ini, tetapi tidak terdapat banyak catalyst pada hari ini. Pada belah malam nanti kita ada Fed Chair Powell punya ucapan. Tetapi di UK rata-ratanya dalam cuti lah pada hari ini. Kita ada Bank Holiday dan juga di United States ada Memorial Day. Okey, dan seterusnya untuk mata wang euro US dollar, buat masa kini pasangan mata wang euro US dollar diniagakan lebih tinggi berbanding daripada dolar Amerika Syarikat selepas Presiden Donald Trump bersetuju untuk menangguhkan pelaksanaan tarif sebanyak 50% ke atas barangan daripada Kesatuan Eropah daripada 1 Jun sehingga 9 Julai. Langkah ini juga memberikan kelegaan sementara kepada pasaran yang sebelum ini bimbang terhadap ketegangan perdagangan di antara Amerika Syarikat dan juga EU. Dan seterusnya daripada sudut fundamental pula, penangguhan tarif Amerika Syarikat ini di atas keputusan Donald Trump sendiri untuk menangguhkan tarif memberikan ruang kepada perundingan perdagangan antara Amerika Syarikat dan juga Eropah. Ini meningkatkan sentimen pelabur terhadap mata wang euro dan juga mengurangkan permintaan terhadap mata wang selamat seperti yen dan juga Swiss franc. Jadi apa yang berlaku buat masa kini, pelabur lebih memilih untuk memasuki ke dalam mata wang berisiko tinggi iaitu mata wang Eropah berbanding daripada US dollar dan juga mata wang safe haven seperti yen dan juga Swiss franc. Dan seterusnya penangguhan tarif oleh Donald Trump ini juga memberikan kelegaan kepada pasaran dan menyokong pengukuhan mata wang Eropah berbanding daripada dolar. So walaupun indikator teknikal menunjukkan momentum kenaikan, keadaan overbought memberi amaran kemungkinan perbetulan harga ataupun retracement kemungkinan besar akan berlaku dalam tempoh jangka masa yang terdekat nanti. Dan pelabur juga disarankan untuk memantau perkembangan rundingan perdagangan antara Amerika Syarikat dan juga EU dan juga dasar fiskal Amerika Syarikat yang berpotensi mempengaruhi arah aliran euro US dollar pada ketika ini. So kalau kita lihat pada di dalam carta ini, trend masih lagi uptrend, tetapi pada tempoh hari terdapatnya retracement to the downside just for a short period of time. Dan buat masa kini ianya disokong oleh trendline jangka masa singkat dan juga Ichimoku Kinko Hyo dan juga bullish Kumo Cloud pada ketika ini. Dan apa yang saya lukis di sini adalah upside target bagi mata wang euro US dollar dan stokastik pula berada di paras overbought pada ketika ini. Jadi kemungkinan besar sekiranya paras harga mencapai paras tertinggi di dalam carta ini, kemungkinan besar pembalikan arah akan berlaku. Dan seterusnya untuk USD CAD terus mengukuh pembanding daripada dolar Amerika Syarikat dan didorong oleh data inflasi teras Kanada yang lebih tinggi daripada jangkaan minggu lalu. Ini juga telah pun menepis harapan terhadap pemotongan kadar faedah oleh Bank of Canada ataupun BOC pada bulan Jun, dan kekuatan Canadian dollar ini juga mengatasi kesan negatif daripada penurunan sederhana harga minyak mentah. Jadi Canadian dollar memang ada kena-mengena dengan minyak mentah, okey. Jadi apabila minyak mentah jatuh, ianya akan mengheret mata wang Canadian dollar, tetapi buat masa kini kalau kita lihat US dollar pun dalam keadaan yang lemah. Jadi weightage lebih pemberat lebih kepada mata wang CAD pada ketika ini. So apa yang berlaku yang biasanya memberi tekanan apabila berlakunya kejatuhan harga minyak mentah yang biasanya akan memberi tekanan kepada mata wang luni yang berkait rapat dengan komoditi. Dan untuk prospek tempoh jangka masa pendek, jika tekanan penjualan berlaku dan juga berterusan, harga akan menembusi sokongan 1.373 dan USD CAD berpotensi untuk turun ke paras sokongan seterusnya sekitar 1.3505. Sebaliknya, jika berlaku pembetulan harga, rintangan terdekat berada di paras 1.3760 dan penembusan di atas paras ini boleh membawa harga ke paras 1.4125. Dan kekuatan dolar Kanada juga didorong oleh data inflasi teras yang tinggi telah menepis harapan terhadap pemotongan kadar faedah oleh BOC, menyokong penurunan USD CAD buat masa kini. Penembusan paras sokongan teknik utama mengesahkan trend menurun dan potensi penurunan lanjut jika tekanan penjualan berterusan. Pelabur juga disarankan untuk memantau perkembangan dasar monetary BOC dan juga pergerakan harga minyak mentah sebagai faktor utama yang mempengaruhi pasangan mata wang ini. So kalau kita lihat di dalam carta mingguan ini, ianya berada di dalam fasa konsolidasi selepas bergerak dalam keadaan mendata dan juga peaks and trough yang semakin lama semakin rendah.
dan seterusnya membuat bearish flag di carta mingguan. Jadi buat masa kini kemungkinan besar ianya akan disokong oleh trendline tempoh jangka masa panjang dan juga para sokongan technical. Dan MFI juga berada di paras oversold. Jadi walaupun kita dapat lihat secara keseluruhannya ianya lebih cenderung untuk melakukan kejatuhan lanjutan, tetapi kemungkinan besar akan disokong oleh para sokongan teknikal yang lain. Para sagu juga didagangkan bawah daripada 20 simple moving averages, dan buat masa kini kita jangkakan akan ada expansion lah dekat dalam Bollinger Band ini, dan volatility lebih cenderung untuk melakukan kejatuhan lanjutan ke paras yang lebih rendah berbanding kenaikan. Jadi itu sahajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat berjumpa.